Okay guys, so hari ni ada sampai satu lagi coffee bean dekat aku Okay, so untuk coffee bean ni adalah daripada Mister. Untuk yang ini aku gunakan adalah Robusta. So untuk first kali sebelum kita nak buat coffee, yang penting adalah kita timbang dulu coffee bean. So untuk standard aku guna adalah daripada 13 ke 14 gram. So dah bila dah timbang, kita dah letak dalam dia punya tempat grind. So kita grind lah. Untuk sizing aku akan gunakan 5 sebab mesin aku ni boleh kosong hingga ke 18. So aku pilih 5 sahajalah. Okay, so dah siap. Aku tinggal letak dalam portafilter. Untuk makluman korang semua, portafilter aku ni saiz 51mm So memang aku kena guna 14 ke 15 saja. Kalau aku guna lebih, dia akan melimpah. Yang ni pun dia dah ngam-ngam Okay, so kemudian kita ratakan dulu. Bila dah ratakan, macam biasalah, benda yang paling aku suka part buat kopi ni adalah part nak temper dia ni. Memang syok Lagi-lagi temper aku ni daripada Bomba punya brand ni lah. So siapa-siapa yang tahu dia punya sedapnya, dia punya aksesori dia. Okay, so masa untuk brew. Dan waktu brew ni sejujurnya aku cakap, dia punya bau dia memang berbeza daripada yang aku guna sebelum ni. Untuk yang sebelum ni aku gunakan klasik dan juga Arabica. So untuk yang ini aku gunakan Robusta. Okay, so dah siap. Aku letakkan dulu dalam cawan espresso ni sebab aku nak rasa dulu. Untuk apa-apa kopi yang sampai dekat aku akan rasa dulu dia punya espresso Aku tak adalah terus buat dia punya latte. Okay, so aku rasa dulu. Dan sejujurnya dia punya rasa bagi aku, dia punya pahit dia memang sangat-sangat berbeza. Dan kalau ikut description dia pun memang dia tulis dia punya bitterness dia ni memang lagi kuat daripada yang sebelum ni. Macam yang aku guna adalah Arabica dan juga klasik. So aku rasa siapa-siapa yang nak cari kopi yang memang ngam dia punya pahit dia, memang kalau korang nak kopi yang memang betul-betul pahit, aku rasa Robusta ni boleh jadi pilihan korang. So kalau korang nak dapatkan, kalau korang boleh tengok biji kopi dia pun memang solid. Okay, so kalau korang nak dapatkan, korang tengok je dekat bawah. Terima kasih kerana singgah di channel aku.